Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Abi dan Umi ingin mengucapkan tahniah kepada Fitra Aisyah atas kejayaan yang telah Aisyah dapat sepanjang Aisyah berada di Sungai Lang. Mudah-mudahan kejayaan Aisyah ini menjadi inspirasi kepada adik-adik, sepupu-sepupu serta kawan-kawan Aisyah. Oleh itu, besar harapan dan besar kesyukuran, rahmat saya ucapkan kepada semua guru-guru, ustaz-ustazah yang membimbing Fitra Aisyah selama berada di SK Sungai Lang. Kalau tanpa bantuan dan doa daripada guru-guru semua, tak mungkin Fitra Aisyah akan sampai ke tahap ini. Dan di sini juga ingin saya memberi penghargaan kepada semua barisan guru SK Sungai Lang yang telah mendidik Fitra Aisyah sehingga dia berjaya ke peringkat ini. Buat anak anda Fitra Aisyah, semoga Aisyah membesar menjadi anak yang solehah, berjaya dunia akhirat, mencapai impian Aisyah, menjadi manusia yang bermanfaat untuk umat seluruhnya, dan menjadi contoh dan teladan buat adik-adik serta rakan-rakan yang lain. Tahniah sekali lagi Umi ucapkan. Terima kasih guru-guru, terima kasih di atas kasih sayang, terima kasih di atas sokongan yang kalian berikan kepada kami sekeluarga. Abi dan Umi akan sentiasa doakan Aisyah agar sentiasa menjadi anak yang solehah serta menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara.